Okay, hari ni aku nak share kat hampa JBL earbud. Ini adalah model yang paling laris di market price di TikTok sekarang ni. Okay, hari ni aku nak share macam mana nak dapat harga murah. Aftermarket punya JBL. Aftermarket punya JBL pun padu tengok kualiti dia pun agak premium lah. Aku dah test dia punya sound, brightness, vocal agak balance. Vocal bass dia agak balance. Aftermarket punya JBL, bass dia pun sedap. Bass dia pun sedap. Mid range vocal dia pun agak sekata. Kita dah test aftermarket punya JBL kan. Harga pun taklah mahal. Actually orang mampu milik, semua orang mampu milik. Mungkin speaker L dan speaker R, bila aku dengar movie ataupun lagu, dia ada berlainan. Belah ni bunyi lain, belah kiri bunyi lain, belah kanan bunyi lain. So yang tu yang kita nak. Yang ada Dolby Atmos punya emote. Helikopter lalu di belah sini kan. Dia datang lah. Dia datang, bunyi belah sini helikopter. Bunyi speaker belah ni muzik. Okay, bila helikopter dia melintas, dia akan tukar tau. Dia akan tukar helikopter tu, bunyi dia akan tukar ke sini. Okay, model ni dia tak ada noise cancelling . Aku beritahu set-set hampa, model ni tak ada noise cancelling. So just hampa bila bateri dah kong, cas pun dah bateri dah terlampau drop banyak, just buang, beli yang baru. Bass dia agak bawah lagi daripada yang ni. So kalau nak banding bass dia, sini atas, bass sini nombor 2. So dia dapat nombor 2 banding dengan sini. Cuba kongkah dia. Aku pun nak tahu agak kan harga agak. Kita cuba kongkahkan dia. Aku nak tunjuk kat hampa kualiti dia lah. Kualiti dia macam mana, kita cuba kongkahkan dia. Okay, kita nak tengok barang dalam dia. Speaker dia, dia speaker dia taklah besar sangat. Sangat tak syok juga dia. Sebab tu dia berbual dia punya pemberat. Yang ni dia punya pemberat. Magnet ni. Nampak ni. Dia akan melekat dekat dia punya case dia ni dah. Sebab apa? Sebab dia ada magnet. Kalau tak ada magnet macam mana dia nak melekat kan? Betul tak? Sony pun aku pernah buka. Sony punya aku pernah buka. Speaker dia ambil komponen daripada Harman Kardon. Tu chip komponen. Bunyi yang berlainan. Okay? Bunyi yang berlainan. Macam Harman Kardon dia ada speaker dia sendiri. Sony pun speaker dia ada sendiri. Maksudku speaker dia memang dia ada keluar satu produk. Bila keluar satu produk, okay, bila kita kokah barang dalam, ni, kita buka tengok barang dalam, tengok speaker dia made in apa. Yang